Hilux Vigo, kereta Toyota Hilux yang paling banyak kes dicuri dan juga yang paling ramai modify. Sebab untuk model ni dia ada dua model, yakni 2.0 dan 3.0. Model Vigo ni dia ada yang model VGT dan juga Common Rail Turbo. So depan mata ni adalah spek Common Rail. Let's go kita tengok dulu secara keseluruhan untuk spek kereta ni. Yang ni adalah tahun 2008. Consider yang tua-tua punya model lah, yang lasak lah. Sebab VNT dan juga Common Rail Turbo punya, yang macam ni punya model Common Rail, ramai orang akan kata baik ambil Common Rail sebab lasak. Tapi power dia tak kuat sangat lah. Cumanya memang lasak, betul, memang lasak. Lasak senang jaga, senang maintenance. Barang lain pun senang repair. Yang model ni didatangkan dengan enjin 2.5. 2.5. Model ni didatang enjin 2.5 D4D, direct for injection dia. Dia pakai Common Rail Turbo lah. Horsepower dalam 130 lebih, torque dalam 200 lebih. Tapi okey lah, sebab body dia pun ringan. Model ni masih dalam tak sampai 2 tan, baru 18, lebih ringan. Yang ni pula kalau mana kawan-kawan kita bajet bawah 40,000, memang boleh dapat cash. Yang ni boleh beli. Kalau nak yang kredit berjaya, rasa dah tak boleh. Tapi ada satu lagi kredit tu dia boleh cover untuk kereta ni. Tapi dia boleh ikat 5 tahun maksimum, tak silap lah. Tu nak kena tengok. Charles tak salah, Chartered ke Charles ke, macam tu lah. Tapi kalau betul-betul berminat, boleh WhatsApp saya lah untuk 0177145604. WhatsApp saya untuk dapatkan harga secara detail dan juga dapat tahu spek dia, condition macam mana. Nak test drive boleh datang kedai. Kita berada dekat Muar saja. Kedai berada dekat Muar. Okey, bahagian interior dah cuci habis bersih. Ni condition dia original auto, 4 speed auto. Airbag dah ada sebab yang ni spek apa ni? Tak salah dia ada E dengan G lah model ni. Tak silapnya yang ni ada sport rim, rasa G lah. Ada airbag lagi kan. Belakang seat macam ni. Untuk Hilux orang tak ada komplain, janji enjin lasak, senang bawa barang, kuat pun kuat, pergi kebun kuat, pergi atas jalan pun selesa. Minyak pun boleh consider okey, tak terlampau kuat. Walaupun zahirnya diesel dah naik, tapi kereta ni memang kereta untuk cari makan. So yang beli mostly akan buat pergi cari makan, bukan untuk show off, bukan nak buat placing, bukan. Yang ni memang untuk cari makan, bawa barang apa semua, bawa kargo, pergi kebun, angkat sawit, bawa getah, bawa baja, bawa durian. Yang ni memang terbaik. So kalau yang betul-betul berminat nak dapatkan kereta ni, boleh WhatsApp saya. Nombor pada bahagian description. Okay, bye-bye.